Hai, Assalamualaikum semua. Bulan puasa kali ni, ada satu isu yang tengah viral dekat bazar-bazar Ramadan. Bukan pasal murtabak, bukan pasal kuih, tapi pasal secawan kopi. Hari ni kita nak bedah siasat sikit fenomena kopi harga RM3.90 yang buat ramai orang berdebat, terutamanya para peniaga. RM3.90. Inilah dia. Inilah nombor yang memulakan segala-galanya. Harga untuk secawan kopi daripada satu jenama yang agak besar yang tiba-tiba muncul dekat bazar Ramadan. Mula-mula kita tengok macam wow, tawaran yang hebat. Tapi rupa-rupanya ia membuka satu kotak perbincangan yang jauh lebih besar dan serius. Jadi, persoalannya sekarang, harga serendah ni adakah ia satu strategi bisnes yang bijak? Atau sebenarnya ia tengah menggegarkan periuk nasi peniaga-peniaga kecil lain yang cari makan dekat tempat yang sama? Inilah konflik yang kita nak kupas habis-habisan hari ini. Okey, jom kita masuk lebih dalam lagi. Cerita dia bermula bila satu jenama kopi yang kita semua kenal ni buka booth dekat Bazar Ramadan. Dan dia tawarkan harga yang memang jauh lebih murah berbanding peniaga-peniaga air yang lain. Benda ni serta-merta buat orang bising, ada yang marah, ada yang risau. Sekarang, cuba kita tengok perbezaan asas antara dua model bisnes ni. Syarikat besar, diorang boleh beli stok dalam kuantiti yang gila-gila punya banyak. So, bila beli borong macam tu, confirmlah harga modal jadi lagi murah. Sebab tu, diorang boleh jual dengan harga rendah. Peniaga kecil pula, modal pun tak besar mana. Beli stok pun sikit-sikit. Jadi, kos untuk setiap barang tu memang lagi tinggi. Untung pun nipis je. Jadi kan, sebelum kita cepat sangat nak tuduh peniaga kecil ni jual mahal ke apa ke, kita kena faham realiti ni dulu. Kos operasi diorang memang tak sama langsung dengan syarikat besar. Ia bukan perbandingan yang adil. Diorang ni beroperasi dalam level ekonomi yang sangat-sangat berbeza. Tapi kan, sebenarnya apa yang jadi kat bazar Ramadan ni bukanlah benda baru pun. Ia adalah satu corak yang dah banyak kali kita nampak dalam dunia bisnes. Jom kita tengok satu perbandingan yang memang kena tepat pada batang hidung. Petikan ni mendalam betul maksud dia. Ia bawa kita teringat balik zaman dulu-dulu, masa kedai-kedai roncit dekat kawasan perumahan kita mula gulung tikar satu persatu. Kenapa? Sebab pasar raya besar mula buka cawangan kat merata tempat. Pertarungan yang sama kan? Orang kecil lawan gergasi. Dan jom kita jujur dengan diri sendirilah kan. Berapa ramai antara kita yang bising-bising pasal isu kopi ni, tapi pada masa yang sama kita sendiri yang pilih untuk pergi ke pasar raya besar. Sebab apa? Sebab harga barang kat sana lagi murah. Nampak tak? Corak pembelian kita sendiri sebenarnya memainkan peranan dalam isu ni. Okey, sekarang saya nak kongsikan satu pengalaman daripada sumber kita. Ia macam satu case study yang power gila tentang macam mana satu industri tu berdepan dengan gangguan besar. Lebih kurang macam apa yang peniaga bazar tengah hadapi sekarang. Dulu kan, kalau nak masuk industri surat khabar, tembok dia tinggi gila. Nak terbitkan apa-apa, kena ada lesen, KDN, kos nak cetak, kos kertas, semua mahal. Hanya syarikat yang ada modal besar je boleh main. Tapi, bila internet datang, boom, semua benda berubah. Sesiapa je boleh jadi penulis, boleh jadi reviewer. Tiba-tiba, semua orang jadi pesaing. So, apa diorang buat? Diorang duduk mengeluh je ke? Tipulah kalau kata tak mengeluh langsung kan, mesti ada. Tapi yang lagi penting, diorang buat dua benda ni. Diorang kaji balik pasaran tu macam mana and diorang ubah suai cara kerja supaya kekal relevan. Bukan lawan arus tapi belajar berlayar ikut arus baru. Dan inilah poin yang paling penting sekali. Memang tak senang, tapi untuk survive dalam bisnes, kuncinya bukan setakat nak lawan harga. Tak akan menang punya. Kuncinya ialah kita kena cari jalan macam mana nak jadikan produk atau servis kita ni lain daripada yang lain. Unik. Okey, so macam mana orang kecil nak lawan orang besar ni? Adakah ini pengakhirannya? Belum lagi. Bahagian ni adalah tentang strategi dan yang paling penting, perubahan cara kita berfikir. Analogi ni memang bijak gila. Betul, Pro 2 jual lebih banyak kereta kat Malaysia berbanding BMW. Itu fakta. Tapi soalannya, adakah kereta Pro 2 lebih baik dari BMW? Adakah syarikat Pro 2 lebih kaya dari BMW? Tak semestinya kan? Ini bukti jelas yang volume jualan yang tinggi tak semestinya bermaksud kualiti lebih baik atau untung lebih besar. Diorang main dalam liga yang berbeza untuk pelanggan yang berbeza. Inilah dia senjata rahsia peniaga kecil.
pembezaan atau differentiation. Syarikat besar mungkin boleh bagi harga murah, tapi selalunya diorang ni lambat nak bertindak, kurang fleksibel. Peniaga kecil pula boleh tawar kelajuan, servis yang lebih personal atau produk yang betul-betul unik yang susah syarikat besar nak tiru. Kat sinilah pot untuk anda menang. Dan akhir sekali, benda ni kita kena ingat betul-betul. Dunia berniaga ni lain sangat berbanding dengan dunia makan gaji. Cabaran dia lain, matlamat dia pun lain. Ia perlukan ketahanan mental, kreativiti dan paling penting, kesediaan untuk sentiasa berubah dan menyesuaikan diri. Okey, sebagai penutup kan, jom kita move on sikit dari gaduh-gaduh pasal harga ni. Kita beralih kepada satu soalan yang lebih strategik, khas untuk semua usahawan dan peniaga yang tengah dengar sekarang ni. Daripada kita pening kepala fikir macam mana aku nak jual lagi murah, apa kata kita tukar soalan tu kepada macam mana aku nak letakkan jenama aku ni dalam kategori premium? Macam mana anda boleh cipta satu nilai yang sangat tinggi sampaikan pelanggan sanggup bayar lebih untuk produk anda? Bukan sebab harga, tapi sebab kualiti, sebab pengalaman, sebab keunikan yang anda tawarkan. Jawapannya, yang tu ada pada kreativiti setiap usahawan lah kan. Tak kisahlah kopi tu RM3.90 ke atau kopi harga premium, yang paling penting adalah nilai yang kita berikan. Itulah yang akan tentukan sama ada periuk nasi kita terus berasap atau tak. Fikir-fikirkanlah. Terima kasih sebab luangkan masa dengan kami hari ini.